Alright guys, so saya baru nak packing duit raya. Ada kita ada RM100, kita ada RM10 and kita ada RM5 ni RM100, RM1 So kita orang baru nak baru nak letak kat sampul. Ni siapa dapat ni jackpot ni, kalau siapa dapat ni so kita letak yang RM100. Let's go. Sudah ada orang. Aku mau beli. Yang RM1 ni kita tak RM3 dalam ni. Yang ni kita bagi kat budak-budak luar je, budak kampung. Tapi esok sebelum saya bagi duit raya tu, saya akan suruh dia orang buat challenge lah. Tak kira lah mudah-mudah tu nak viral. Kalau saya approve, boleh ambil satu. Cantik. So untuk budak-budak luar kita bagi RM3 je. Wadidah tu berapa mak? Wadidah tu mak? Jaga. Wadidah dulu. Wadidah dulu. Aku kena sindrom velocity gitu. Aku suruh buat velocity, kau ikutlah. Kita punya duit raya dah siap dah. Saya dah siap susun dah. Tapi ada yang tak cukup sebab sampul kita kehabisan sampul. So tinggal yang ni je lah. Minum apa lah tak lagi aku tu. Apa? Ingatkan. So ada RM30, ni RM30, ni RM10, ni RM3 tepal sikit, ni RM5, ni RM4. So kena wadidau. Esok sesiapa nak kena wadidau, okey. Tapi ni yang untuk family saya tak buat lagi lah sebab tak ada duit besar, hanya ada duit kecil je, ada RM5, RM10, RM1 je. Untuk family esok saya pergi bank, saya pergi cocok duit. So yang ni kos ni kita bagi untuk family esok. Yang ni kita bagi untuk budak-budak. Macam RM3 ni kita bagi kat budak-budak, macam budak-budak mari datang beraya kan. Ambil amu RM3 tapi kena buat wadidah dulu, okey. Yang ni kalau boleh buat velocity dengan sempurna saya bagi RM4. Yang ni kena backflip dulu baru dapat RM5. Yang ni kena terjun bangunan dulu baru saya bagi RM30. Yang ni kena bagi kata-kata untuk hari ni baru saya bagi RM10. So setiap sampul ni kita ada challenge, okey. So kita sambung video ni esok. Let's go. Transition baju Melayu. Alright guys, so welcome back to my YouTube channel. So hari ni hari raya, first day raya. So kemana kita akan pergi sekejap lagi? Kita akan pergi ke solat raya. Solat raya pagi hari raya. So sekarang saya tengah tunggu abang saya tengah bersiap. Saya siap dulu, saya bangun awal. And kita akan pergi ke solat raya. And then lepas pada solat raya, kita akan pergi ke rumah atuk saya. Sebab first day raya, kalau selalunya mostly kalau first day raya kita orang akan berkumpul dekat satu rumah. Macam rumah atuk saya lah. Macam adik-beradik, sepupu-sepupu apa semua akan berkumpul kat situ. So kita sambut je, okay? Let's go. Alright guys, so saya baru balik daripada bank. So dekat tangan saya ni ada RM2,000. So ni RM2,000 ni untuk saya bagi kat tok emak saya, tok ayah saya, and mama tok. Lepas tu mi abah, lepas tu nanti saya bagi lagi. So ni saya baru nak packing. So untuk tok emak kita bagi 200. Kita bagi 200. Tok emak InsyaAllah ya mak ya. Zing? Satu settle. Ni satu dah settle kat sini. Second. Ni second. Oh, tu lah. Gaya dengan mak dia nampak banyak. Gaya mak. Selamat raya. Batuk lah. Sepupu-sepupu RM5 je. Ni mama tu 200. So dah settle dah. Tinggal
tinggal 2 lagi untuk ni saja. 100, 200, 300, 400, 500. Okay, ni settle. Satu lagi ni untuk abah saya. So balance tinggal 400. So 400 ni kita simpan dulu. So lagi balance 400 ni saya simpan dulu in case apa-apa. So sekejap lagi saya suruh Tok Mak saya buat wadidah. Kalau nak duduk raya, Tok Mak kena buat wadidah. Okay, tak wadidah kita buat Velocity ke kan. Velocity ke apa tu, tak pun kata-kata untuk hari ni. So guys, kita sambung lagi. Okay, let's go. Alright guys, so sekarang dah pukul 12.30. Apa ni? Panas ke? So kita dah nampak dah tetamu dah datang. Sini. Lagi. Oh, orang enggak poso-poso mana-mana. So dia tengah menunggu Dik Raya. Dik Raya memang masuk dah. Masuk dah sini. Ni Dik Raya. So dalam beg ni ada Dik Raya. Sini. Dik Raya kan. Tahu wadidah? Velocity tahu Velocity. Kata-kata hari ni tahu? Siapa nak Dik Raya kena bagi kata-kata untuk hari ni, boleh? Saya ambil duit. Ni. Okey dah. Kata-kata untuk hari ni boleh? Ikut je, ayat ke apa? Ikut lah. Baru boleh duit je. 1, 2, 3. Kata-kata untuk hari ni. Cakap. 1, 2, 3. Kata-kata untuk hari ni. Cepatlah. Ayatlah. Tak tahu. Tak tahu. Kata-kata untuk hari ni. Ayat je. Hanya puasa je. 1, 2, 3. Kata-kata untuk hari ni. Puasa je. Saya puasa ketak geng. Ambillah. Kata-kata untuk hari ni. Dah hari ni. Kata-kata tak hari ni. Dia main. Prima. Kata-kata tak hari ni macam ni. Nak duit gaya tak? Kata-kata untuk hari ni. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Nak main sini dulu. Kata-kata untuk hari ni. Sambut Hari Raya kalau tak puasa. Uish. Saya terima kasih bro. Terima kasih. Panah bro. Ni dah wali dah. Wadidah. Dah wali dah. Jadi tu orang rumah. Sekejap lagi okey wadidah okey. Kita masuk video. Tak charge je, ada 50 je. Wadidah. So guys, ni saya nak bagi untuk Tok Ajah Tok Mak. Sekejap, duit ni. Tu duduk. Berapa itu? So let's go. Hamak dah. Ni juga ya. Habis tak banyak kan?
Ayah. Mak ayah. Mak ayah. Oh, mak kare ke? Oh, makan. Oh, kena makan punya kot. Body dah. Ayo kata-kata hari. So guys, so tak masa dah bagi, tinggal sepupu-sepupu, adik-beradik last lah, adik-beradik kita bagi last. Sekejap lagi kita orang akan main game, okay? So kita tunggu sampai dulu baru kita sambung, okay? So sambung sekejap lagi, let's go. So guys, ni saya nak bagi untuk anak saudara saya sebab ada orang dah nak balik dah. Hey, bos. Hey. Imran. Sini dulu. Tadi dah tak? Boleh dah. Dah juga. Salam dulu. Nah. Ada mana memang? Lagi seorang. Kakak. Nah. Bawa Dida dulu. Cuba bawa Dida dulu. So anak-anak saya dah bagi. Kita nak bagi kat cousin pula. Okay, let's go. Ni suasana dalam rumah. Ada datang sepupu-sepupu, dua pupu, mamak saudara, anak-anak sepupu. Motor nak balik tu. Dua pupu saya. Pedang kena buat body down tu. Dah tengok rekod. Elak dulu. Mau tak rekod dekat on ni tadi? Tengok tu. Mentah. Pergi aja mak. Nak ya. Sambil. Nak dia ya. Pakai selipar. So kita ada adik kat sini. Mak, ni gambar. Ha? Boleh. Adik ya. Ha? Tapi tahu body dah. Body dah tahu. Tahu. Begitu. Jangan 1, 2, 3 buat body dah. Body dah. Lagi. Ada mak. Ada mak. Apa dia? Ya. Tengoklah. Ini nah. Tahu dia dah. Terus. Nah. Sampai lagi tak dapat. Nah. Sama. Ayo enggak? Kasih. Sama. Tengok yang baju tu. Bali. Nah. Boleh dah? Ana. Perempuan ni kita tak boleh buat wadidah. Dia pakai kain je. Dia kena sopan sikit. So kau boleh? Amanah pula. Ha? Ni kaya? Terima. Bawa wadidah dulu. Kata-kata untuk hari ni. So Aras. Sini Aras. Wadidah. Bawa wadidah dulu. Sini. Mulai jalan. Sini Aras. Ada ni. Sana. Allah. Masuk dah. Masuk wadidah dah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sini. Cepatlah, 1, 2, 3. Cepatlah, 1, 2, 3. Oh, ada mama.
Boleh dah. Awal situ lah, awal situ. Velocity boleh. So yang ni kita buat velocity. Apa lagi? Boleh lah. Cuba yang ni. Dia buat velocity, buat velocity. Buat ni jauh ni lagi ni. Aku tak ada tu. Boleh dah ni tak? Boleh dah. Mak, bukan 50, 5 jam. Ada. 5 jam. Velocity dah. Ada. Ada yang main tu. Berapa? Sambung jap ialah kita sambung kat dalam pula. Let's go. Zara sini. Naik raya. Kalau naik raya bagi pantun satu. Pantun sebab Ni lah wadidau. wadidau. 1, 2, 3. Cepatlah. 1, 2, 3. Tahu wadidau. Tahu tak wadidau? Wadidau macam ni. Satu. 1, 2, 3. Cepatlah nak bagi duit raya ni. Abang mak rekod ni. Dia buat velocity lah. Velocity tahu velocity. Kata-kata hari ni. Kata-kata hari ni apa? Sini dekat dalam sini. Okey, kata-kata untuk hari ni. 1, 2, 3. Kuat sikit. 1, 2, 3. Dah. Ya. Salam dulu. Anak sepupu. Bye. Oh, banyaknya duit raya. Banyaknya. Mana nak satu? Alah, boleh lah. Satu je. Mak sepupu. Mak sepupu. Oh, saya mak sepupu. Kata-kata hari ni. Mak. Wadidau. Boleh, kena bangun. Cepatlah wadidau ni. Kena bangun dah. Velocity. Kira. Saya pun di sini. Pakai sapu dulu. Okey. Ikan nak omong lah. Cepat. TikTok dulu, wadidau dulu. Tu, tembak dor. Tembak. Rakis, sini. Rakis tahu wadidau? Tahu wadidau? Anak I di TikTok. Rakis kena buat wadidau dulu baru abang mak widik dia aja. Bawa pergi baik. Okey. Abang mak pergi. Sana. Sini. Tengok abang mak pergi ni. 1, 2, 3. Buat wadidau. Apa? Lambat sikit. Lagi. Lama sikit. Awal wadidau dah habis. Ya. Tiga lagi kita bagi dekat ni. 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 Ni bahaya ni. Tu dale. Oh. Ni bayar dulu. Berapa ya? Ini.
Jangan. Apalah dulu dulu. Mak anak alih dah. Anak alih dah. Untuk je. Nak balik dah dia. Lima ya. Ngomong lah. Nak. Pinjam dia ya, Cak. Raya. Ya Robi. Raya. Ada. Mari sini dengan saya. Cucu enggak? Cucu deh. Cik Nabi kalau apa? Terima kasih banyak. Banyak lebih lah. Robi bagi satu. Ha? Mak walking kau cucu tu. Lagi. Wadi dah. Ah, cepat. 1, 2, 3. Kata-kata untuk hari ni. Banyak ke? 1, 2, 3. Kata-kata untuk hari ni. Kepada ada. Kata-kata untuk hari ni. Ada sikit. Oh, ada sikit. Masuk TV ni. 1, 2, 3. Ha? Go gitu. 1, 2, 3. Go. Ambil. Ajak. Influencer ni. Buat dewasa. Tentang dulu. Yang ni. Wow. Nah. Baik guys. Aisyah ngajak apa ni? Salam. Aisyah ngajak apa ni? Ni, salam. Dapat lagi. Dapat bonus. Cuba bawa ni. Ulu. Ha? 50 kilo. Arah. So guys, saya nak bagi kat big boss saya. Wow. Betul dah ni. Wow. Betul dah ni. Wow. So kita nak bagi kat big boss saya. Wow. Ma. Ya. Nak gaya? Ya, sama. Abang kena buat wadidaw dulu bawa mak. Ada wadidaw. Ada? Anak asal rumah Pak Yaya. Lepas puasa, olah duit raya. Tanya mana? Peluk. Baju sama. Oh, nak peluk. Aduh. Weh, anak aku. Oh, nak juga? Bukan, untuk dia. Oh, deki. Boleh dah tu buat isi minyak. So, abang settle. Kita nak bagi Uming. Lalu Uming. Sekejap lagi. So, kita sambung je. Okay, let's go. So guys, ni saya nak bagi kat Uming. Ya. Nak raya. Nak raya. Mana raya? Raya, tadi tak raya lagi. Nak raya. Terima kasih. Semoga murah rezeki mak. Peluk. Ini kita nak bagi kat Paris pula. Okeylah. So kita nak bagi kat abang kita. Abang nak buat wadidaw dah. Abang nak buat wadidaw. Buat style bagi. Pantun apa? Oh, pantun. Dekat ya. Ha. Pantun. Cepat aku kena pantun. Pantun ke apa? Abang pantun dah ni. Abang pantun dah. Ya. Bukan patung tu. Patung juga. Bodek. Jalan dah tu. Okey, bodek. Raya tanya. Mana dia raya? Kenapa pergi tapung ada tu? Aku. Ya. Apa patun eh? Dah apa patun ni? Bodek. Bodek. Aku bodek kan nak buat mak ni. Abang nak puji mak puji. Lagi aku nak puji mak ni. Lepas. Hari ni dia boleh kita hari ni.
Cepat. 1, 2, 3. Lu tunggu jangka dah makna ni. Lama dah tunggu. Yalah. Mak ada? Mak ke tak? Berat ayat tu anak. Boleh. Aduh. Gini dah wadidah lah sini. Tak boleh lah kita sebagai orang Live. politik ni kita tak boleh nak bawa wadidah sebabnya kita Tak ni kampung ke apa ni? Bagi mepik. Buat politik pula tu. nak ucapkan pada semua rakyat-rakyat jelata selamat berhari raya lah sama kepada mak. Okey lah, Ben. Selamat hari raya, Ben. Okey. Aku? Ha? Guna ah? Wadidah dulu. Bodoh menganak ya. Ya. Terima kasih. Anak ke? Aduh, buat wizi. Amazing lah ada. Nak juga ke? Tak say. Nak juga ke? Kena wadidah lah, wadidah. Memang boleh dah ni? Boleh. Sini. Okey, wadidah tu. Gini. Gini. Okey. Kena dua. Perlu lah. Boleh lah. Saya nak darah pula. Nak tangkap budak dia boleh? So, kita nak bagi untuk anak saudara pula. Ni Malika. Mak, Abang Ipal ada? Abang Ipal bagi ada. Malika, Abang Ipal ada. Orang tanya. nak duit raya kena wadidah. Malika, gitu buat gitu. Ah, ke apa? Malika awak tu. Malika, buat Malika. One more. 1, 2, 3. Ambil nah. Salam. Ni rumah. Mani. Ma. Aiskrim cepat, kita beli aiskrim. Nah. Ambil, nak. Mana? Salam. Salam, ambil. Baby. Terima kasih. Lah. Ya. Kaki. Ha? Apa? Mana ada aku dapat tak dapat duit. Mak, FB dia weh. Habis tu tak ada telefon. Macam mana? Ha? Siapa lagi next? Siapa lagi ada? Next. Apa tu? Allah. Kita tengok. Oh, duit saya. Papa awak masak dah tu. Puasa jeruk. 30 ya? Kalau pergi. Bakar sikit. So guys, kita sambung sekejap lagi lah pula guys. So let's go. Tetamu terakhir, kita ada Afnan, kita ada Api, kita ada Lami, kita ada Aimek, kita ada Zaha, kita ada Erul, kita ada Eri. Jadi baik paling sini kan, baik. Hello. Tetamu terakhir. Nama terakhir. Oh. Lelaki Melayu terakhir. Oi. Gana? Lelaki Melayu terakhir. Mana ni? Pak Rul. Angka. Aduh, orang semai awak. Orang semai pukul 1 lagi. Ni pukul apa ni? Anti mana? Pukul 4 minit. Mem Melayu lah sekmu ni. Kena lipat. Kena lipat. Apa ni angka ni? Aku tak bawa anti lagi. Ada. Mutu. Aduh. Macam. Angka ada ampal angka. Oh god. Gila angka. So kita nak makan dulu. And then kita sambung sekejap, okay? Let's go. So sekarang ni saya dah sampai dah kat rumah. Tadi daripada rumah tu saya. So ni saya nak pergi ke Kota Baru pula. Pergi ke mana? Pergi dekat rumah saya punya mama tok belah umi saya pula. So duit raya still ada lagi. Tapi kali ni saya punya konten wadidaw, kata-kata Velocity tak berapa jadi lah sangat. Asal bagi je tadi. Dia rasa banyak ke bagi boleh kita daripada kena buat challenge tu. Tapi tak apalah, sebab saya dah niat baik dah. Tak apalah. So barang-barang dah packing. Semua barang-barang packing. Ya. Tinggal nak pergi ke Kota Baru. So apa-apa pun saya akan sambung sekejap, okay? So
Let's go. Oh ya, so saya dah sampai dekat Kota Baru. So inilah suasana. Suasana mama matuk saya. Ada apa ni? Tak ada. Kita pakai baju Melayu lagi ni. Baju era. Ada promo. So di rumah mak saudara saya, tapi dia buat rumah sewa. Ni rumah nenek saya lah, belah umi saya. So saya rasa sampai di sini sajalah konten saya pada kali ni. And Kedik Raya untuk budak-budak kat rumah ni saya sambut esok lah sebab ramai dah tidur. So thanks for watching. And selamat Hari Raya Mak Aisyah Zahira Batin. Kalau saya ada terkasar bahasa atau tergurus hati korang semua, saya minta maaf. Daripada hujung rambut hingga ke hujung kuku kaki. So selamat Hari Raya Mak Aisyah Zahira Batin. Kita jumpa lagi pada next content. Bye. Assalamualaikum.